Video kali ini aku akan bawa ke trip healing di selatan Thailand. Jom kita explore dari sungai yang tenang ke pantai yang cantik. Welcome to Satu. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, setelah lama tak bersiaran, this is our first video untuk tahun 2026. Road trip. Okay, let's go. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Yang sekarang pukul 4 pagi, hampir pukul 5 pagi. Dan kita sekarang dekat area Gurun, Shell area Gurun. Di sini minyak jam. Sebab hari ni kita ada perjalanan jauh. Kita nak pergi ke Thailand. Dan destinasinya mungkin yang pada tahu dekat thumbnail ni. Kita akan pergi ke satu. Trip kali ni kita akan pergi satu resort ni ataupun chalet hutan kot. Dan ni dia berkata port healing. So aku pun tak nampi. So marilah kita sama-sama follow trip ni. Okay, so jom kita akan teruskan perjalanan kita. Okay, see you. Bye. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. Nah, benar nah. So kita kat mana? Dekat Masjid Al-Azim. Ya, dekat Ramsar. Ramsar kita dah selesai singgah solat subuh. So kat masjid ni kita semua berhenti untuk solat dan ayah-ayahkan sarapan. Kita ada nasi lemak yang Mak Ngah kita sponsor. Terima kasih Mak Ngah. Okey. Roti susu. Pizza. Okay, selain nasi lemak kita ada roti-roti. Ini adalah bekalan kita untuk beratur di border. Okay, kita dah expect kena beratur lama sikit. So sediakan payung sebelum hujan. Apa yang penting? Perut. Solat pun sudah, makanan pun dah ada. Jom kita ke border. So dalam perjalanan kita nak ke border Padang Besar, kita boleh layan dulu view sunrise pagi-pagi di Pekan Padang Besar. Nama apa? Ada budak excited. Dah balik kampung. Hana, kita nak balik mana? Mana nak? Kampung. Welcome to Thailand. Kita dah dekat border belah Thailand. So kat sini kena queue. Sikit dalam kereta je. Mungkin nanti ambil masa sikit. So kita dah ada passport ready. Buku merah kita. TM2, TM3 ready. Insurance ready. So let's just Go. go. Just go. Kita patong lah. Okay. Jumpa lagi. Okay, kita dah selesai. Cek pasport, immigration, custom, insurance, everything. Cepat juga. Dalam masa tak sampai 20 minit, 30 minit. Sebab Kita awal. kita awal gila. 7.30 dah sampai kat sini lah. Tapi kita tengah queue je, tunggu kereta-kereta lain. Baru kita bergerak ke Sakin. Okay, sambil tunggu queue kereta-kereta lain, kita bagi Hana mandi dulu dekat border Padang Besar belah Thailand. Tak jauh daripada border Padang Besar, kami berhenti sekejap dekat Amazon Cafe. Kat sinilah kami makan, minum kopi, bekalan yang kita bawa tadi dari Malaysia. So Hana pun dah kenyang main ni semua. Let's go, sambung perjalanan.
perjalanan nak ke satu ni lebih masuk dalam sejam lebih, dan view untuk perjalanan ni kita boleh nampak sangatlah nature dan penuh dengan pokok-pokok dan tak ada bangunan-bangunan tinggi. So daripada sini kita dapat rasa vibe healing yang kita akan sampai nanti. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai di destinasi yang untuk Dewan, Pantat Valley Resort. Doha dalam 2 jam daripada Padang Besar. Daripada jalan ni nampak ni tempat untuk berdiri. So let's go. Kita kena makan dulu. Sampai saja ke resort ni, kita terus disajikan dengan menu-menu lunch. So ini adalah sajian yang disajikan. Kita ada gulai ayam Thai, ikan goreng, ulam, kerabu mangga. Ini favourite mama dia ni. Kita makan nasi. Cawan tangan. Banyak nak. Ikan. Okay, kita dah selesai makan. Tempat makan ni betul-betul tepi sungai. Dan di sungai ni ada buaya nak untuk anda healing. Apa tengok ni? Apa tengok ni? Mana ni buaya macam adik ke? Tengok ni. Okay guys, kita dah settle makan dan check in. Kita dah dapat bilik masing-masing. So now kita tengah berehat kejap untuk next activity, which is berkayak dekat sungai. Kita dah nampak sungai ni macam mana. Excited. Hana pun nak join. Kali ni not in the plan, dan tiba-tiba nak join. So kita okay je. Let's go. Kita dah dapat kunci. Nyerah kunci. Ini yang clamping yang dimasukkan. So ini coba kunci. Nak buat kunci. Dekat Pantat Resort ni ada 2 jenis penginapan, iaitu bilik dan juga kemah. Jangan nak buka sikit. Buka sikit. Lepas tu tepi ni. Ni mana? Assalamualaikum. Wah, cantiknya. Papa tak Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum. Jadi untuk malam ni kami pilih untuk tidur dalam kemah. So baru ada vibe healing tu sikit. Tapi jangan risau, kemah ni pun lengkap. Dia ada aircon, hair dryer, toilet pula betul-betul kat luar. Tak kongsi dengan sesiapa. Anda suka kan? Suka tak? Anda suka tak? Suka? Ingat tu ada makanan. Besarnya. Muka mama juga tak? Sangat besar. Okay, semua dah ready untuk pergi kayak. Lepas check in, makan tengah hari dan rehat sikit, petang tu semua berkat bersiap dan excited. Pakai life jacket dan tunggu pick up datang ambil dekat hotel. Naik ramai-ramai macam ni memang rasa macam sardin, tapi ini yang bestnya. Saya nak pergi Saya nak pergi. kayak. Kakak. Jom berkaya. Pick up ni jalan masuk dalam hutan sikit. Angin bos kuat, view hijau dan Hana pun excited tu. Mulut tak berhenti bercakap. Sampai dah, tak jauh pun. Perjalanan tak sampai 10 minit, kita pun sampai dekat starting checkpoint. Masa ni semua pakat turun, betulkan life jacket, susun kayak. Hana pun dah stretching dah tu. Okey, semua dah dapat kayak masing-masing. Kami dilepaskan dekat kawasan yang tenang dulu sebelum masuk arus. Kita praktis dulu.
Tidak. Awal-awal tu kami relax sangat. Nampak macam senang je. Tapi mesti kena fokus. Tengok tu. Duduk santai sangat. Sampai berpusing kayak kami. Ayah laju. Hai. Mana yang kau tu? Tapi tak apa. Lepas beberapa minit, baru kita dapat tempo dan balance dengan kayak ni. Kita nak kejar. Macam kita boleh tengok, sungai kat sini tak ekstrim. Santai-santai aja. Memang boleh relax lah. Oh, dia pun ikat. Ke tapi. Patutlah. Tapi serius, walaupun sungai ni relax-relax je, tapi tak kena fokus. Kalau tak, jadilah macam ni. Kita tersasar. Worker hilang. Okey, untuk yang nak lagi relax, boleh upahkan staff untuk kayak dengan hampa. Macam Mak Tok dan Acu dia ni. Memang tak payah risau. Pro kot yang kayuh. Cuma kena bayar lebih sikit je. Bila dah selesa, kami pun enjoy betul-betul dengan kayak ni. Dengan Hana, layan je dengan kayak. Tengok tu, macam-macam gaya keluar. Bukan kami je seronok dan betul-betul layan kayak ni. Family lain pun sama. Dari yang legend-legend sampailah ke budak-budak. Semua pakat layan. Memang healing habis. Bye-bye. Lija, bye-bye Lija. Bye-bye. Jangan. Rak kat sini memang je rasa macam sejam lebih dah berkayak. Tak ada umur ya. Anak-anak pun pakat habis bateri dah. Tidur je atas kayak ni. Video ni video. Saya kayak. Dah start cerita dah. Air sejuk sangat. Air sejuk pula. Mana air? Kat mana air? Ni? Oh. Dah start. Bukit diri. Walaupun dah rasa pro dah hujung-hujung tu, tapi kat last corner terbalik juga kayak kami. Kami tenggelam agak ni. Kesian dah. Dia nak tidur. Mana okey tak? Lepas hampir 2 jam, semua dah sampai dekat hujung rak. Kita kumpul balik dan tunggu pick up datang ambil. Semua orang muka dah penat, tapi best. Pick up ni akan bawa kami balik ke hotel, bersiap-siap sikit untuk aktiviti seterusnya. Lepas balik bilik, kami bagi Hana mandi dulu.
Lepas tu kami naik balik pick up untuk ke next destinasi. Perjalanan kali ini sudah dalam 10 minit lebih. Ada yang penat, ada lagi yang masih semangat. Okay, this is next destination. Lepas kita pergi kayak dalam 2 jam tadi. Sekarang ke 5.20 6.20 buat Malaysia. Kita balik resort tadi, bagi Hana mandi sebab dia sejuk. Ada kejadian kayak balik ni. And then siap-siap kita naik jeep, naik pick up tu dalam 10 minit. Kita main ke waterfall ni. Tapi yang peliknya, mereka just drop kita kat tepi jalan. Kita kena cari sendiri. Sikit fakta. Oh, pasal katak puru. Ni dia Wan Sai Tong Waterfall. Salah satu tarikan dekat satu sini. Air terjun dia tak tinggi sangat. Tapi air dia jernih, sejuk dan tenang dia. Bye-bye. Itu saja dari Day one. Wan Sai Tong Waterfall. Jadi kita nak balik berehat. Malam ni mungkin ada dinner. Sedap, lapar. Hana balik ni kita makan, okey? Nanti kita makan Ulang. Tadi cakap Ubat. Tadi cakap tak boleh. Apa dia? Apa? Cik ni apa cik? Cik ni apa cik? Kicap. Cik paket. Nak pegang tak? Nak. 1, 2, 3. Kawasan malam kat sini sangat cerah. Angin sepoi dan bunyi sungai yang sangat jelas. Suasana dia memang tenang. Balik dari waterfall tadi, semua orang balik bilik mandi dan terus ke dining hall. Untuk menu malam ni, kita ada sup ayam, gulai ikan, sayur kailan, ayam goreng, ulam dan juga buah-buahan. Lepas dia dinner, dah tak ada apa-apa aktiviti. Semua orang relax je lepas penat seharian beraktiviti. Suka tak? Tak siap. What is this? Kami pun santai-santai je layan Hana sambil mengopi dekat sini. That's all for day 1. Jumpa esok. Assalamualaikum and good morning guys. Pagi ni kita bangun dengan udara yang sejuk, nyaman dan sangat tenang. Momen macam ni memang susah nak dapat pada hari-hari biasa. Sebab tenang sangat, Hana pun masih berbuai mimpi. Jom kita kacau dia. Hana, morning. Hana dah bangun. Hana have a good sleep. So semua tidur dengan aman dan tenang pada saat awal 11 pagi, 11 malam. Memang best lah. Papa je tidur. Tak, not good lah. Papa not good sleep lah. Tangan Papa sakit ni, ya Allah. Kayuh Papa semalam. Tangan Papa kayuh. Tangan ni sakit tak? Papa tidur. Minyak. Okay, jom kita pergi breakfast. Let's go. Bangun je kami terus ke hall untuk makan breakfast. Ini antara menu-menu yang ada. Masakan-masakan Siam yang simple je.
Cantiknya. Wah, bunga pun ambil lah. Okay, ni sarapan yang mesti dia. Ni apa ni? Cantiknya. Kan? Mama nak, abang nak siap. Ni lepas ambil tu. Oh, dah siap dah. Dah bunga kan? Kita makan dulu. Lepas dia makan, Hana pun pergi main dengan kawan-kawan lain. Sambil tu, kami jalan area lobi hotel ni dan tengok gambar-gambar yang ditangkap pada kayak semalam. Gambar frame kayak semalam. Hana pun belilah satu gambar dia. Ni Hana tunjuk buat muka macam mana kat papa. Tengok apa? Tengok apa? Sini. Sini dah Hana. Sini dah. Sini dah. Sini dah. Last sekali, kita bawa Hana berendam sekali lagi dalam sungai ni. Khadijah bagi tahu kalau Khadijah yang dia dah pergi Thailand. Ayolah. Bagus kan? Dia cakap lah kan dia. Lepas dia cakap, nanti sampai Thailand dia cakap macam ni. Kalau dikap, tikap, macam itu keluar tikap. Abang tu. Sana dah. Tapi dia pun cakap Melayu je pun. Satu dah. Dari mana? Dari mana Thai? Dari mana? Patun? Darul Ha? Tanding. Patanin? Patanin. Welcome to Satu. Mereka pun satu. Momen terakhir kat tempat ni, kami pun layan enjoy. Okay, semua dah selesai makan sarapan pagi. Very good food. Semua sedap. Terus sekarang tengah untuk berkumpul dekat Mak Family satu kali lagi sebelum bergerak ke next destination. Jam sekarang dah pukul 12. Semua orang tengah packing untuk check out. Okay, kami dah check out dari Put Bantat Village Resort. Tempat ni best lah untuk apa yang suka healing ke, nak berdamai dengan nature ke, nak berkayak ke. Sini tempat yang sesuai. Next kita nak pergi ke next destination. Stay tuned. Yes. Okay, kita dah sampai tu. Kita nak minum di Orange Cafe. Tak jauh dari resort tu, ada satu cafe yang viral. Jadi kami pun singgah lesat. Okay, walaupun kita dah sampai, tapi Hana masih dibuat mimpi. So macam mana plan sekarang? Hana, jom kita bangun. Kita beli kek. Ada kek. Wah, ada kolam lagi. Ada tak? Sunset Rider. Sunset Rider tak ada kat sini. Kita kena main lah. Boleh? Presiden? Boleh, bye? Boleh kami main? Sunset Rider. Dua, tiga, empat, lima, enam. Railway stream. Hana dah rambang mata tengok cookies. Pancake. Aiskrim dah dapat. Tapi ni macam sedap. Kek oren ni apa? Kek oren.
salah satu tarikan dekat kafe ni. Kafe ni ada ladang limau mereka sendiri. Okay, ini menu yang kita order dekat Orange Cafe. Ni apa? Jus orange, cake orange, strawberry cake untuk Ana, dan apa ni? Biru kantan latte. Bunga kantan biru latte. Okay, sore kita try tengok. How it feel. Okay. Cantik kawasan ni. Mama nak boleh? Cina, berapa per 10? 7/10. Wow. Hana berapa per 10? Ah? 4 maksudnya tak sedap. Kalau 10 sedap. Oh, 4 sedap. Okey. Macam boleh nampak, kafe ni cantik, luas dan tersusun. Dekat tengah-tengah kafe ni ada kolam dan juga sampan yang mereka parking kat sini, buatkan kafe ni lagi cantik dan estetik. Kita ada mini pet kat sini. Kambing. Selah. Besar lah. Ini tandas. View di belakang kafe. Ada juga musola untuk solat. Kawasan kafe ni betul-betul luas. Depan belakang penuh dengan spot-spot cantik untuk bergambar. Ini kawasan di another part of the Orange Cafe. Ada pula gazebo kat atas. Tengok Sat Mama dah pegang satu. Ni tengok ni. Kita ada limau kasturi. Okay. Yes, limau National kasturi. Geography. Yang ni Mas Ri ni masa untuk berubat. Tu. Limau tu besar. Limau. Kita try zoom. Elok lah kita nak kongsi-kongsi pasal. Oh, mantap. Ini slipper surau ni hilang. Apa mana ni? Slipper surau hilang. Ha? Slipper surau hilang. Dia kata kalau dempok bagi balik. Ha, belakang tu ada surau baru. Dah hilang. Macam budak kecil. Tu dia bubuh tanda-tanda tu. Asli dah kat bawah. Aduh. Ni adalah Ada kata-kata yang semangat rasa tu. kurang. Tapi adalah. Dia Tu macam, dah. Tu dah. oh faham ni. Oh jenis-jenis ni. Ni pasangan muda. Ni pasangan. Ha tu bandar dia. Ni pasangan. Tak serasi, tak serat. Ni pasangan serasi tapi tak sama. Ni pasangan sama tapi tak serasi. Ni pasangan lama terkoyak habis. Pasangan paling serasi. Okay. Itu je pengajaran untuk hari ni. Jangan tinggal slipper. Nanti apa tu semua. Dia jadikan kot. Itu kita. Ke destinasi. Kenapa lah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita dah bergerak daripada Orange Cafe. Kita habis malam sejam lebih. Sekarang kita nak pergi ke destinasi seterusnya. Sampai je di Pak Bara ni, kami pusing-pusing dulu untuk cari kedai makan. Ini restoran. Kita dekat Pak Bara. Sebelum check in ke resort ataupun chalet, kita main makan kat sini. So, first time kita main ni. So, kita betul depan pantai ya, kedai ya. Not bad. Good vibe. Buat itu semua tu. Makan. Tengok ada. Okay, Alhamdulillah kita dah selesai makan lunch. Walaupun dah pukul 4 lebih, nak ke 5 ni.
Dekat Nava Seafood. Sedap. Nava Seafood Pak Bara. Very good. Sangat sedap. Ikan masak manis. Depa ni sedap. depa all out lah. Order macam-macam ikan, Ketam, udang, sotong, ayam. ayam, telur. Semua jenis So memang puas hati. protein. Rasanya kenyang sampai malam. Kedai ni Nava Seafood. Nava Seafood kita nak pergi lepas ni kita nak pergi check in. Langkah Beach Resort. Check in dekat kita punya resort Langkah Beach. Let's go. Semua dah gerak. Bye. Kak Nah, let's go. Let's Okay, kita dah sampai ke resort kita. Betul tepi pantai. Sampai. Let's Go. Langkah suka lah. Langkah Beach. pintu awal. Assalamualaikum. Warna apa? Wah, cantik lah. Dah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Boleh kita boleh tengok TV. Petang tu kami sampai di resort kami, Langkah Beach Resort. Settle je check in, tak fikir panjang, terus keluar ambil angin dekat pantai. Bilik kami betul-betul menghadap pantai. So inilah view daripada kita punya resort, Langkah Beach Resort Park Bara. Betul-betul Kami pun ambil peluang ni untuk layan sunset dengan view yang cantik di pantai Park Bara ni. Okay, alright. Waktu malam di Park Bara. Aktiviti seterusnya kita nak pergi santai-santai. Pergi ke Pasar Malam, cari benda makan. Dan tengok apa ada. Sebab lama ni lagi kita tak main Pasar Malam Park Bara ni. So sekarang kita dekat Park Bara Viewpoint. Dugaan mobil lain. Let's go. Okay, kita dah sampai di Pasar Malam Park Bara. Pasar Malam Park Bara ni memang salah satu spot wajib singgah kalau datang ke Park Bara ni. Macam boleh tengok, macam-macam jenis makanan ada. Dan semua peninggal-peninggal sini orang-orang lokal. Apa dia? Nak tengok apa? Slow bar. Kopi. Mak-mak nak beli baju lah. SM. Dia berapa? Okey. Oh, sakar nama. Kami bawa satu. Satu beg apa? Sedap tak? Tangan sedap je. Macam biasalah, masuk pasar malam, keluar mesti penuh tangan dengan plastik. Hana pun, pa mama dia belon unicorn ni.
Alright, kita dah selesai shopping dekat Pasar Malam Pak Barang. Tapi macam tak cukup. Makanan dia tak cukup. So kita nak pergi satu kedai hidden gem. Tak ada hidden gem, famous lah kat sini. Let's go, tengok. Kalau main ke Pak Bara ni, ini memang kedai yang wajib kami singgah. Kedai ni nama dia Bara Roti. Memang tempat favourite kami setiap kali main ke Pak Bara. Menarik. Mana nak mana? Specialnya kedai ni, dia ada macam-macam jenis roti dari siang sampailah ke tengah malam. Belum sempat makanan sampai, Hana pun dah tumbang dulu atas meja ni. So, kita bagi dia berehat dulu dalam kereta. Let's go. Kesian dia, letih seharian berjalan. Siapa yang selalu makan roti dekat Thailand ni mesti tahu, nampak je sama, tapi lain dengan roti-roti dekat Malaysia. Menu pertama kita, roti bom cheese. Memang rangup, manis dan cheesy. Menu kedua, roti crispy Milo. Dan roti ketiga ini my favourite, roti crispy with Nutella. Roti-roti ni memang rangup, siap boleh buat ASMR lagi. ASMR. Kita ada Thai tea latte, green tea americano sebab tak ada susu. Yang ni Ovaltine ice. Lepas je ni, kami balik tidur dan jumpa esok. Ini kita brisk walk sambil mencari makanan. Good morning dari hari ketiga. Pagi ni kita tukar kameraman Sat. Passing kamera dekat mama dia. Sebabnya dia plan untuk brisk walk sambil cari sarapan dekat area hotel ni. Ini kedai yang dia jumpa area hotel ni. Kedai tepi jalan je, tapi banyak gila pilihan. Pilih. Aku pula kat hotel, baru bangun dan tunggu makanan sampai. Pulut ayam sambil mengopi depan pantai ni, memang syahdu. Pagi-pagi kita layan Hana. Pagi ni tak ada aktiviti sangat, so kita just layan Hana relax-relax tepi pantai. Not bad, this resort. The chalet. Bawa Sani boleh? Boleh dong. Sabun. Ada ikon. Kita dah selesai kemas-kemas untuk check out. Sekarang kita nak ke destinasi terusnya. Kita stay ni dekat Langkawi Beach Resort. So, dia hotel ataupun chalet budget. Dia not bad, cuma tak tahu bilik kami dapat ni sangatlah berhabuk lah. Aircon babuk. Hari ni check out semua macam sakit tekak, bersin, batuk. Ni sebab habuk lah. Tetapi kalau korang hampa still nak tempat murah, view cantik, recommended lah sini. Okay? So kita nak ke next destinasi. So, jom follow. Hana bye.
biasalah sebelum gerak ambil gambar dulu. Bye bye Pak Lara. Okay, this is the next destination. Makro 1 ni pun nak apa? Nak shopping, bawa balik oleh-oleh, bahan-bahan resepi untuk kedai. Last round untuk shopping sebelum balik. Ini ada dalam makro. Tak kena. Selesai saja shopping tadi, perut pun dah bunyi. Now semua on the way bergerak ke tempat makan tengah hari. Nama restoran ni Pak Tam Seafood di Tanjung Pau. Kedai dekat dengan laut, jadi makanan seafood dia memang fresh. Sawadee-khap. Kita dah sampai di tempat lunch kita, Pak Tam Seafood di Tanjung Pau. Sip. Hana tengah struggle. Ya, KD dah rasmi boyang kat sini. Ana tengah healing dengan sandui, tapi ada budak-budak nak buat TikTok pula. Konten. Ana nak pergi ikut mamak. Yang menarik kat sini, ada kolam dekat kedai ni. Customer boleh pilih dan tangkap sendiri. Ada ketam, lobster, semua masih hidup. Jadi memang fresh dari kolam terus ke dapur. Kemana tak? Okay, kita dah kat ketam, dekat kolam ketam. Ini fresh ketam fresh tu, lobster pun dah ni. Sokol, boleh kita tangkap? Tanya kak. Tangkap kena masak. Boleh makan. Ni makanan yang kami order, semua masakan original Selatan Thai. Main sini memang kena order banyak-banyak macam ni, share ramai-ramai, baru puas. Selesai makan dan berehat sat, semua bersiap untuk balik ke Malaysia. Bagi aku, trip kali ni best. Cukup untuk healing dan relax. Itinerary yang simple but memorable. Terima kasih kerana terus menonton video ni sampai habis. Kalau suka, subscribe, like, komen. Kalau tak suka, tengok je. Semoga kita ada semangat untuk teruskan video-video lagi. Okey, itu saja daripada Jeb on the go dan Hana. Let's go, bye bye. Thank you. Hana cakap thank you. Ni baik ya. Kita masih menunggu makanan. Pun dah 20 minit lebih.
Yalah tu. Kita ada Tapi 3 set. kita kena bersabar sebab kat sini walaupun lambat makanan sedap. Sedap. Cat. Kita Kita ada assistant. kamera girl kat belakang. Kamera girl nama Kedi. Oh mak. Prop. Kedi. Nanti raya kita akan jumpa lagi Kedi. So, dia akan tunggu video ni untuk release ni. Dekat dalam YouTube. Okay?